Si nangis lebih senang sebenarnya. Dengar lagu, feel-feel kejap, nangis. Rasa lega lah. Lega. Mestilah lega. Rasa lega lah, of course. Rasa lega. Skrip dah selesai. Dah tak ada deadline. Dah tak ada orang nak menekan-nekan. Gaduh. 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 Scene gaduh ni kena create. Scene gaduh tu dalam kepala tu sangat susah. Especially kalau fighting scene. Scene nangis lebih senang sebenarnya. Dengar lagu, feel-feel kejap, nangis. Plot twist. Dia kena ada something yang lain daripada yang lain. Plot twist? Depends. Kadang-kadang kita nak bagi surprise, tapi kita straightforward je lah. Plot twist. Ada imagination, ada pengalaman sendiri. 70 imagination lah. Lagi 30 tu pengalaman. 100% macam banyak sangat, tapi most of the time lah. Sebab kita apa, kita dah luak. Both. So kena guna imagination ditambah dengan pengalaman you sendiri ataupun pengalaman you orang yang kita pernah dengar. Both.